Baik murid-murid, cuba jawab soalan ini. Luqman? Luqman! Apa cikgu? Kamu tidur lagi? Kertas ujian kamu kosong. Kamu langsung tak serius pasal SPM? SPM. Semua orang asyik cakap pasal SPM. Penatlah. Kamu fikir masa depan kamu tak penting? Ramai je orang berjaya walaupun tak pandai belajar. Luqman, cikgu telefon Umi lagi hari ni. Alah, Umi ni percaya sangat dekat cikgu tu kenapa? Sebab Umi risau pasal Luqman. Risau apa? Saya okey je. Okey macam mana kalau pelajaran kamu makin teruk? Disiplin pun bermasalah. Habis tu Umi nak saya jadi apa lagi? Umi cuba nak tengok anak Umi berjaya. Itu je. Semua benda Umi tak puas hati. Penatlah hidup macam ni. Luqman, ilmu tu penting. Tapi adab lebih penting. Ceramah lagi. Umi, bangunlah. Kan Umi suka marah abang. Marahlah abang lagi. Tolonglah. Abang belum sempat jadi anak yang baik. Abang tak lepak dengan kawan ke? Tak, lepas ni abang nak belajar. Abang dah berubah? Siapa boleh jawab soalan ini? Ya, Luqman? Kalau ikut formula ni, jawapan dia negatif 2. Betul. Jawapan dia negatif 2. Kenapa susah sangat nak faham? Umi tahu, anak Umi boleh berjaya. Kalau Umi boleh bersusah payah besarkan abang, abang pun kena kuat. Sembilan A. Umi, abang dah bawa balik 9A. Dulu, abang selalu fikir Umi membebel siapa membenci abang. Rupanya Umi terlalu sayang dekat abang. Abang sanggup kena marah setiap hari asalkan Umi masih ada dekat rumah. Umi, abang dah cuba jadi anak yang berilmu dan beradab. Umi bangga dengan abang.